sangat. Dah makan beat lah. Hi, welcome back to our YouTube channel. Okay, so hari ni aku nak buat Fatih punya cake birthday untuk baby smash cake lah. Sebab esok nak buat sambutan birthday dia. Tapi yang cake yang kita orang beli tu untuk orang dewasa makan. So nak buat lah untuk dia pula. So aku tengok resepi dekat TikTok je. Nak try buat cake, jom. Lapar nanti. Okay, lepas tu dah set kukus, aku pun letaklah 2 yang bulat tu dekat atas tray nak letak kek tu. Kita timpakan, bagi tinggi lah, kalau tak dia kecil je. Lepas tu kita pun start lah letak krim dekat atas kek tu. Kita pusing-pusingkan dia, letakkan dia untuk yang first layer. Untuk first layer sebelum kita masukkan dalam peta ais. Dan lepas tu buat lagi layer yang kedua pula. So ni yang first layer lah. Struggle juga nak buat ni. First time yang nak buat kek dan nak buat frosting yang orang panggil. Aku tak tahulah apa nama orang panggil yang luar tu kan. Dia dah tak ada bahan. So manual je guna tangan, pusing-pusing. Tak apalah, asalkan ada je lah pengalaman. Okay, lepas tu ni macam dah nampak lah sikit rupa. Macam dah hilang lah dia punya kek tu. Okay lah so far. Walaupun lama ya aku buat macam ni, tapi aku rasa aku enjoy lah proses ni. Aku rasa macam happy je. Macam aku tengah buat kek untuk anak aku kan. Dan aku yang akan makan macam ni. Happy lah sebenarnya buat kek ni. Lepas tu air ni pula lepas dah masuk peta ais, aku biarkan dalam sejam 2 kot. Lepas tu aku keluarkan balik untuk aku buat second layer pula. Tadi first layer ni second layer. So tengoklah, enjoy the video. Dia basically yang second layer ni kena tebal sikit bagi dia nampak macam smooth je. Padahal macam kita tengok kek kan, dia kan macam orang tu akan buat cantik je kan, rata je, macam tu lah sebenarnya. Tapi sebab orang tak pandai ni, aku ni tengoklah hasil akhirnya tak adalah smooth pun, tapi at least nampak lah kek macam tu. Sebab dekor-dekor sikit, so okay, dah siap. So ni dah time yang aku nak bagi. Kan aku dah letak dah tebal-tebal. So ni dah time yang aku nak licinkan kek tu lah. So aku tengok tips dia, aku kena masukkan benda spatula tu dalam air panas. Lepas tu aku kena licinkan. Actually kalau dia ada benda yang pusing-pusing senang sikit. Kita pusing-pusingkan kek tu, dia buat sekali tu kan. Tapi aku tak ada, so buat sendiri je lah. Okay, so inilah hasilnya. Okay lah kan, nampak lah kek. Tak adalah cantik sangat. Okay lah, first time. Bye. Thank you for watching. Happy birthday. Before video ni end, boleh dah tengok macam mana birthday boy ni makan kek tu. Sedap ke tak, dia makan ke tak. Okay, enjoy the video. Bye. Dekat tempat yang buat susu dia kan. Tinggal kat sini. Tak ada yang cari manis tu. Mam. Betul tak boleh? Akan jadi tu senang. Wah. Tak lah tu, suka sangat. Dah makan beat lah. Dia nak gigit tak rasa rumit. Tadi gigit straight. Rasa boleh lah tadi. Sedap.